RM622.57. Walhal kita telah melaporkan di dalam media bahawa kita telah membayar ke semua kos tanah sebanyak RM5 juta. Walhal dalam laporan kita aja lebih 3 juta sahaja. Sebenarnya pembayaran tersebut telah dilakukan tahun ini, walhal laporan yang dibentangkan adalah untuk tahun lepas. Setakat ini kita telah mengumpulkan sebanyak RM5,861,177.16 untuk dana kompleks PAS. Dan setelah kita membayar kos tanah kepada tuan tanah dan kos-kos sampingan seperti cukai, kos guaman, kos perancang bandar, juru ukur, percetakan kupon dan lain-lain lagi, baki kita adalah sebanyak RM528,430.16. Hari ini tanah kompleks ini adalah sah milik kita. Dalam geran itu ada nama penama-penama kita. Kita dah berusaha daripada lebih 20 tahun kalau tak silap saya. Tetapi kita masih tidak dapat tanah. Tapi akhirnya hari ini kita ada tanah atas nama kita, insya-Allah, alhamdulillah. Jadi insya-Allah kita dalam proses memuktamadkan reka bentuk kompleks kita, dan kita telah melantik arkitek yang akan memuktamadkan akan reka bentuk tersebut, dan kita akan memohon kebenaran merancang pada bulan Januari atau Februari tahun hadapan. Bermakna kita menjangkakan dalam masa 3 atau 4 tahun kita boleh mendapat satu kompleks yang baru. Walau bagaimanapun, oleh kerana itu tanah kita, kita boleh ratakan. Kalau nak buat muktamar tahun depan pun boleh, kalau nak pakai kemah lah. Kalau betul-betul naklah seperti mana yang kita pernah lakukan di Johor, di mana kita tidak ada dewan dan kita menggunakan kemah, tapi kos dia terlalu tinggi.